Sebab di Sungai Burung, kebanyakan pada musim lepas sudah merasai nikmat kenaikan hasil. Daripada 3 ekar boleh dapat 6 tan, ada yang cecah 9 tan, ada yang cecah 10 tan. Ini yang buatkan kaum-kaum lelaki boleh menyangkung 3 jam tengok benda lah ni buat kerja. Apa yang saya nak ceritakan ni lagi penting daripada benda Allah tu buat batas. Korang nampak ni seluas 3 ekar satu petak ni seluas 3 ekar. Ini adalah jantung bagi setiap tanaman. Ni dia tanah ni. Sebab tu tanah kena ada koloni mikrob untuk kekal sihat. Kalau tanah kita tak sihat, tanah kita tak subur, memang kita tak dapat hasil yang berpatutan ataupun hasil yang lumayan. Jadi saya nak bagi tip macam mana kita nak bagi tanah kita sihat, tanah kita subur. Jadi selepas proses kita buat perataan, tanah dah standby. Sebab sini gunakan teknologi transplanter ataupun mesin untuk calit benih. Jadi selepas perataan akan dibawa masuk air dan barulah mesin transplanter akan membuat kerja penanaman. Macam tu. Tapi bila dah masuk air, korang boleh pancut dengan semburan Power Grow dengan kadar 400 ml untuk kawasan 1 ekar. Jadi untuk satu lot ni hanya menggunakan 1.2 liter Power Grow sebelum benih korang dicalit dekat tapak ni. Selepas proses calit sudah selesai, umur padi 20 hari, teruskan semburan Power Grow dengan kadar yang sama. 1.2 liter untuk kawasan 3 ekar bermakna 400 ml untuk kawasan 1 ekar. Bermula hari ke-20, padi umur 20 hari, padi umur 40 hari, padi umur 60 hari dan padi umur 80 hari. Konsisten buat, korang akan nampak perbezaan je. Sebab di Sungai Burung, kebanyakan pada musim lepas sudah merasai nikmat kenaikan hasil. Daripada 3 ekar boleh dapat 6 tan, ada yang cecah 9 tan, ada yang cecah 10 tan. Itu adalah rekod kita di Sungai Burung. Dan hari ini kita datang lagi pada tahun 2025 untuk menghargai pengguna-pengguna kita kat sini. Tekan butang WhatsApp dan dapatkan baja Power Grow segera.